Dari ketinggian 833 meter dari aras laut, saya melihat sebuah negeri kecil yang memberi impak besar kepada dunia. Inilah Malaysia di mata saya. Dari puncak Bukit Bendera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akif Haras bin Muhammad Hafiz dari Ayer Hitam, negeri Pulau Pinang. Hari ini saya berada di salah satu tarikan pelancongan paling ikonik di Malaysia. Bukit Bendera atau Penang Hill berketinggian kira-kira 833 meter dari aras laut. Dari sini, kita boleh melihat Georgetown dan Selat Melaka dengan jelas. Tempat ini mula dibangunkan sejak akhir abad ke-18. Untuk sampai ke puncak, pengunjung menaiki kereta api funikular yang telah beroperasi sejak tahun 1923 dan kini dimodernkan sepenuhnya. Bangunan kolonial berusia lebih 100 tahun di sini menjadi saksi perubahan zaman. Apabila saya melihat ke bawah, saya tidak hanya melihat bangunan dan laut, saya melihat perjalanan sebuah negara. Dari negeri kecil seperti Pulau Pinang yang dikenali dunia melalui warisan Georgetown, Malaysia membuktikan bahawa saiz bukan ukuran kejayaan. Dari puncak ini, saya belajar bahawa Malaysia bukan sekadar negara yang indah. Malaysia adalah kisah ketahanan dan kemajuan. Inilah Malaysia di mata saya.